Tindakan mencuri bukan sahaja menyebabkan kerugian kepada mangsa, malah ada juga kes yang mengundang rasa tidak selesa dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Itulah yang berlaku di Tawau apabila seorang lelaki warga asing ditahan polis selepas disyaki terlibat dalam satu kes kehilangan pakaian yang berlaku di sebuah kawasan perumahan. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Kampung Haji Matahir, Tawau. Menurut pihak polis, mangsa berusia 47 tahun menyedari beberapa helai pakaian milik isterinya yang dijemur di luar rumah didapati hilang ketika beliau memeriksa kawasan kediaman. Berikutan kehilangan tersebut, satu laporan segera dibuat di Balai Polis Bombalai bagi membolehkan siasatan dijalankan. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Encana Wat memaklumkan bahawa hasil risikan dan siasatan yang dijalankan, polis berjaya mengesan serta menahan seorang lelaki warga asing berusia lingkungan 20 pada kira-kira jam 10.30 malam di hadapan sebuah rumah di Kampung Haji Matahir. Hasil siasatan awal, suspek kemudian membawa anggota polis ke lokasi dipercayai tempat barang kes disimpan. Pemeriksaan lanjut menemukan beberapa barangan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut, termasuk beberapa helai pakaian wanita yang dilaporkan hilang. Selain itu, polis turut merampas sehelai baju berwarna hijau dan sebuah songkok hitam yang dipercayai digunakan oleh suspek ketika kejadian berlaku. Semua barangan berkenaan dirampas bagi membantu proses siasatan. Pemeriksaan lanjut turut mendapati suspek tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Suspek kini ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana disyaki melakukan kesalahan mencuri. Kes ini sekali lagi mengingatkan masyarakat bahawa setiap laporan yang dibuat oleh orang awam akan diberikan perhatian serius oleh pihak berkuasa. Tindakan pantas polis melalui risikan dan siasatan berjaya membawa kepada penahanan suspek dalam tempoh yang singkat sekaligus membantu meredakan kebimbangan penduduk setempat. Dalam masa yang sama, pihak polis turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa meningkatkan aspek keselamatan di kawasan kediaman. Walaupun kehilangan barangan kelihatan kecil, sebarang kejadian yang mencurigakan tidak boleh dipandang ringan kerana ia mungkin menjadi petunjuk kepada pelakuan jenayah yang lebih serius. Orang ramai juga disaran supaya memastikan kawasan rumah sentiasa dipantau, terutama apabila meninggalkan kediaman atau menjemur pakaian di kawasan terbuka. Kerjasama masyarakat dalam menyalurkan maklumat kepada pihak polis amat penting bagi membantu mencegah kejadian seumpama ini daripada terus berulang. Pihak berkuasa turut mengingatkan bahawa semua individu yang ditahan adalah disiasat mengikut peruntukan undang-undang dan setiap suspek berhak dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.